أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اللهم صل على سيدنا محمد. قال: ومن وحد الله لم يشرك به شيئا. اللهم صل على سيدنا محمد. Dan siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, lam yusyrik bihi syai'a, tidak mensyirikkan ia, Allah Subhanahu wa taala akan segala sesuatu. Seterusnya berkata Musannif rahimahullahu taala, siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mensyirikkan Tuhan. Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan makna menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah maknanya kita menduakan Allah. Ataupun maknanya kita menduakan Tuhan. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu ialah Tuhan yang Maha memberi rezeki, kita tidak meyakini dan mempercayai terhadap siapa saja yang menjanjikan rezeki pada kita, ataupun nak tolong kita ke, ataupun nak bagi kat kita ke, kita tak percaya. Kita tak yakin. Pasal kita hanya tahu yang beri rezeki, yang memberikan kita rezeki Allah saja. Jadi subhanallah, itu dalam perkara rezeki. Allah Subhanahu wa taala sebut huwar razzaq. Dialah Tuhan yang Maha memberi rezeki. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga dalam perkara yang lain seperti menyembuhkan. Kalau kita sakit, Allah yang bagi kita sembuh. Bukan doktor, bukan tabib, bukan siapa. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala tidak akan berdaya mampu untuk menyembuhkan sakit dan penyakit kita. Tak boleh. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cumanya kita berusaha saja. Kita berusaha saja, kita berubat, kita berusaha berubat. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan berubat itu sebab untuk kesembuhan. Tapi sama sekali kita tak boleh bergantung dengan orang yang berubat. Allahumma salli ala. Kita tak boleh bergantung sama sekali dengan siapa saja yang berubat. Jadi begitulah semua perkara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam memberikan kita manfaat, jangan percaya pada siapa pun yang kata dia boleh bagi manfaat. Dengar boleh, percaya jangan. Sebab kita telah mentauhidkan Allah, bahwasanya Allah lah yang memberi kita manfaat. Kalau Allah hendak kita mendapat manfaat, tak mungkin kita ditimpakan mudarat.
Begitu juga mudarat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala an-nafi'. Dia juga ialah ad-dar. Dia yang bagi manfaat, dia yang bagi mudarat. Kalau dia tulis, kalau dia nak kita tak kena mudarat, tak kena mudarat. Satu masa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kalau tak salah ingat, orang habaq kata rumah dia terbakar. Dia tengah semayang. Orang pun keluar kata rumah terbakar, rumah terbakar, rumah terbakar. Abu Hurairah ni dia dengar orang kata rumah terbakar, rumah terbakar. Kita kalau habaq rumah terbakar, tinggal semayang. Tapi tetap semayang. Tak peduli kepada orang keluar kata rumah terbakar, rumah terbakar. Sehinggalah masalah Sayyidina Muhammad terbakar semua. Tempat yang dia duduk semayang tu yang Tuhan tinggal tak terbakar. Berarti mereka yakin sungguh yang bagi mudarat Allah, yang bagi manfaat Allah. Padatlah Sayyidina Abu Hurairah ialah anak didik Rasulullah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi begitulah dalam hidup ni. Orang yang yakin terhadap Allah, dia tak menyalahkan siapa pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak menyalahkan siapa pun. Sebagai contoh, orang buat kat orang, dia hantar sihir ke apa segala lah, masalah Sayyidina Muhammad. Orang yang pegang kata yang bagi manfaat tu Tuhan, yang bagi mudarat tu Allah, dia kalau dia berubat, kalaupun dia beritahu siapa yang buat, dia tak mau dengar, tak perlu tahu pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, siapa yang buat? Sebab dia pegang orang tu buat, kalau pun menjadi sebab izin Allah. Allah hendak. Bahkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bersedia untuk memberi kemaafan, memaafkan orang. Ini kalau kita mentauhidkan Allah, semua Tuhan yang bagi manfaat dia, yang bagi mudarat dia. Qala wa man wahadallaha lam yusyrik bihi syai'a. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita baca di sini. Kita baca di sini, kita sebagai orang yang beriman, kita tak baca dah tentang menyemutukan Allah dalam perkara menyembah Tuhan yang Esa. Sebab kita semua orang Islam, semua kita semayang menyembah Tuhan yang Esa. Tapi dalam perkara memahami yang bagi rezeki, yang bagi mudarat, yang bagi manfaat, yang bagi kesembuhan, tentu ada pertikaian. Tentu ada pertikaian, betul lah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seperti mana Nabi Allah Ibrahim. Ketika Nabi Allah Ibrahim dibalut dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dengan tali, bukan ikat tangan, ikat kaki, balut kiri. Jadi seketui manusia tu nak dilempak ke dalam api. Ketika tu bulat, aku serah pada Allah. Mati, mati. Hidup, hidup. Aku tak ada lah. Jadi ketika itulah datang malaikat Jibril. Bila mai malaikat Jibril alaihi salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata malaikat Jibril, hai Ibrahim, hang nak aku buat apakah? Soalan yang ditanya oleh Nabi Allah Ibrahim, hang mai ni dengan perintah Allah kah? Kata Jibril, tak lah, aku mai ni sebab aku rasa tanggungjawab. Sebab
Tanggungjawab aku nak tolong hang. Kata Nabi Allah Ibrahim, kalau macam tu tak payah. Aku ada Allah. Tak payah. Itu dia panggil wahadallah. Aku ada Allah. Bila aku ada Allah, aku pulangkan semua pada Allah. Itu bulat hati pada Allah. Akhirnya bila dilempar ke dalam api, Musa ada Sayyidina Muhammad, Allah kata, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah kata, wahai api, jadilah kamu bardan, sejuk, wa salaman, dan sejahtera ke atas Ibrahim. Itu Allah. Allah Subhanahu wa taala bila mana dia kata itu jadi, kun fayakun. Cuba kita tengok macam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, banjir-banjir berlaku dalam dunia ni. Kuat laju. Berapa puluh kilometer sejam. Kelok macam mana? No, kelok macam mana? Laju sampai tempat tu, bawa rumah. Allahumma salli ala Sayyidina. Kelajuan tu siapa yang buat? Allah. Allah yang maha berkuasa. Makhluk tak ada, yang ada Tuhan. Sebab tu ada satu cerita. Ada satu orang tentera Amerika. Tentera Amerika ni bukan semua kafir, ada Islam. Kemarin saya tengok dalam TikTok, ahli parlimen Thailand ramai Islam. Thailand hak negara bukan Islam tu, ramai ahli parlimen dia Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam persidangan parlimen lepas semayang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semayang Jumaat, ada Tok Khatib baca khutbah. Keluar daripada parlimen pakai dengan tie, pakai dengan kot, ambil saya. Kita ingat Thailand tu kafir, semua tak ada ahli parlimen. Tentera, begitulah tentera Amerika pun, tentera mereka ada Muslim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu masa satu orang dalam latihan, dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam latihan tu, jadi yang melatih tu, komander latihan tentera tu ialah seorang beragama Kristian. Jadi subhanallah, jadi dia ada dendam kesumat kepada agama Islam, Islam. Jadi subhanallah, masalah saya nak kawan ni baru masuk berlatih. Bismillahirrahmanirrahim. Satu masa dia kata, hang tengok anak kita kebaik. Tengok. Semua orang tengok kata kebaik. Hampir bawa kata kebaik. Kalau hang percaya kat Tuhan, masalah saya kata dia Tuhan, suruh dia bawa kata kebaik. Suruh dia bagi bawa kata kebaik. Ajak hang bawa kata kebaik. Kalau Tuhan hang tu betul Tuhan. Muda-muda ni masalah Sayyidina Muhammad yang tak kerti apa ni, kata kebaik dia bukan boleh naik macam tu. Kereta kita pun tak boleh naik macam tu, dia kena pergi belajar. Bawa. Kawan tu kata-kata dengan yakin, dia pergi terus. Bila dia pergi ni, komander ni kata, kau ni terkejut. Pergi budak ni, gelak. Dia hal kawan-kawan lain terpinga, boleh ke bawa kereta baik? Pergi masuk buka pandai, masuk jalan kata kebaik. Bila kata kebaik berjalan, komander ni tu duduk. Hak lain pun heran, tapi yang paling heran komander tu, saudara Sayyidina Muhammad. Tahu pasal apa? Dia jadi separuh pingsan. Sebab kata kebaik tu enjin tak ada. Boleh berjalan. Itu Allah. Jadi subhanallah, nak heran apa? Semua Tuhan. Sebab itu dalam sejarah Islam, waktu mana mereka nak menyeberang Sungai Furat,
Tentera Islam nak menyeberang Sungai Furat, nak pi bawa Islam di negeri balik Sungai Furat tu. Pada Sayyidina Muhammad. Sampai tepi sungai, perahu tak ada, titi jauh sekali. Kata ketua tentera perang, kita baca bismillah. Kita jeberang. Tu iman mereka. Maka pada ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, arahannya bismillahirrahmanirrahim. Semua bismillahirrahmanirrahim. Semua bismillah dan melangkah ke dalam sungai. Bila melangkah dalam sungai, soalan sayyidina Muhammad tak jerluh masuk dalam sungai. Si titik ayam pun tak ada di kaki kuda mereka menyeberang Sungai Furat. Tu bila mana wahadallah, bila mana seseorang tu mentauhidkan Allah. Lepas tu tentera Islam selalu menang sebab tauhid. Dalam sejarah perang Islam, Islam tak pernah kalah, menang. Pasal apa? Sebab tentera Islam bila mana mereka perang, mereka yakin yang bagi menang Tuhan, bukan mereka. In tansurullah yansurkum. Andai kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba tengok keyakinan Rasulullah mengajak kita. Dalam perang Badar, tentera Islam 313, tentera musyrikin 1000 orang. Soal sayyidina Muhammad. Nabi SAW sebelum perang tu, Nabi berdoa. Para sahabat buat satu dangau kat Rasulullah. Tentulah Nabi kita berdoa. Nabi kita angkat tangan. Angkat tangan ke langit ni, subhanallah, sampai tangan baju ni luruh. Tangan baju Nabi luruh sampai nampak ketiak Rasulullah. Ketiak Nabi putih, tak ada bulu. Nampak ketiak Rasulullah. Nabi berdoa bukan doa sikit-sikit, doa sungguh-sungguh, ya Allah, ya Allah. Nabi tak rida atas bau, jatuh rida sana bakar bau. Nabi berdoa lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rida jatuh sana bakar tak balik. Menangis Rasulullah, minta Allah bagi kemenangan pada tentera Islam. Apa Nabi kata? In tuhlik hadhihi al-'isabah lan tu'bada fil ardi abada. Ya Allah, kalau engkau menghancurkan, memusnahkan tentera yang sedikit ini, engkau tidak akan disembah lagi di atas muka bumi. Nabi doa sungguh-sungguh. Kalau engkau memusnahkan, mengalahkan tentera yang sedikit ini, engkau tidak akan disembah lagi di atas muka bumi. Sampai Sayyidina Abu Bakar kata, Rasulullah, Allah akan bagi pertolongan. Allah akan bagi pertolongan. Allah akan bagi pertolongan. Allah tak akan sia-siakan permintaan engkau. Tu makna Nabi ajak. Bila berdoa sungguh-sungguh, tu hamba. Kalau kita berdoa, jangan berdoa sikit-sikit. Kena berdoa sungguh-sungguh. Tanda kita nak, tanda kita bergantung, tanda kita bertuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampailah ke peringkat doa tak ada. Aku tak ada dah. Sampai satu peringkat, dia panggil peringkat, satu peringkat, doa tak ada. Aku berdoa soalan Sayyidina Ahmad, aku tak ada pilihan. Aku berdoa sebab aku hamba. Berdoa ni sebab dia sebab dia perkara ubudiyah. Tuhan suruh berdoa. Tapi segi nak aku ikut Tuhan. Tuhan kata macam mana pun tak apa. Tuhan nak macam mana pun tak apa. Jadi subhanallah. Jadi wa man wahhadallaha lam yusyrik bihi syai'a. Siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Sebab orang yang duduk di makam ni ialah orang yang sanggup menghadapi sebarang nasib di dalam hidup. Semua tak apa. Nasib macam mana pun tak apa. Jatuh pun tak apa.
Duduk atas pun tak apa, dihina pun tak apa, dipuji-puja pun tak apa. Semua tak apa. Sebab dia tak ada pilihan. Pilihan adalah pilihan Allah. Itu bila mana kita bebas daripada makhluk. Jadi bila mana kita bebas daripada makhluk, maka dimasukkanlah hati kita rahsia-rahsia Tuhan. Maka sebab itu kata ulama, quburul ahrar, qulubul ahrar, quburul asrar. Kata ulama, qulubul ahrar, hati-hati orang yang merdeka. Ahrar ni orang yang merdeka daripada makhluk. Tak gantung pada makhluk, tak lekat pada makhluk. Makhluk tak ada sama sekali. Makhluk dah tak ada. Bekas-bekas makhluk pun tak ada. Habis. Kosong, bersih betul hati dia. Hati dia akan jadi kuburul asrar. Kubur segala rahsia Tuhan. Tuhan akan buh rahsia Tuhan. Tuhan akan masukkan rahsia-rahsia dia. Jadi subhanallah, jadi perjuangan kita ialah perjuangan untuk membebaskan diri daripada makhluk sama sekali. Tak ada makhluk. Orang cerita manfaat makhluk pun tak peduli. Orang cerita mudarat makhluk pun tak peduli. Sebab tak ada. Makhluk tak ada. Yang ada Allah. Itu mana mengesahkan Allah. Itu mana wahadallah. Itu mana mentauhidkan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang para awliya mereka dididik oleh Tuhan. Contoh macam Sidi Abi Madian rahimahullahu ta'ala. Sidi Abi Madian ni, satu masa kami ziarah Pak Sumi, tu ilmu pertama yang saya dapat daripada Pak Sumi almarhum. Waktu tu Pak Sumi duduk atas bukit. Dengar dia duduk debat sepondok atas bukit. Tanyalah saya, Pak Su, tawakal ni apa, Pak Su? Tawakal ni apa? Kata Pak Su, tawakal ni, kata Abi Madian, istibdalul harakati bisukun. Tawakal ialah menukar pergerakan dengan diam. Saya pun tulis istibdalul harakati bisukun. Tapi saya tak faham. Tulis lah. Tapi Pak Sumi sebut, Allah bagi ingat. Saya sampailah bukan sehari dua hari, bukan bulan, bukan setahun dua tahun. Saya ingat bertahun lah baru saya faham. Tawakal ialah istibdalul harakati bisukun, menukar pergerakan dengan diam, hati. Menukar pergerakan hati dengan diam. Hati kita ni dia suka cebah. Hati kita suka gabra. Hati kita suka kelang kabut. Tukar semua tu dengan diam. Tak bimbang rezeki, tak takut nasib. Semua tak ada. Hak duk kata bila hati hadut gerak tu, tukar dengan diam. Macam ayam yang bergelegak, macam ayam ni. Tengok ayam ni. Diam. Mana hati kita tenang. Macam mana tak apa. Dia cerita. Sidi Abi Madian rahimahullahu ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa, bismillahirrahmanirrahim. Dia duduk. Satu masa dia duduk macam pasumit tu lah, buat ibadat atas bukit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makan ni akan main time dia. Dia buat ibadat. Makan akan main pagi, tengah hari, malam. Dia tak fikir pun bab makan. Yang dia fikir, aku nak buat ibadat. Satu masa tengah hari, main lah hati. Sagi nak main ke mana pula tau. Sagi siapa nak main pula tau. Main lah hati. Tak semena-mena lepas tu main seekor kijang.
Orang dia kata, oh hari ini kijang rezeki had ni. Kijang mai kat dia, masalah Sayyidina Muhammad, dia pun nak ambil mai bekas, nak perah susu kijang. Kijang keh tangan dia. Nak pegang susu, kijang keh tangan dia. Bila kijang keh, dia nak pegang kena keh, nak pegang kena keh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata kijang, hang tak layak minum susu aku. Sebab hang masih berharap pada makhluk. So Allah tuturkan kijang untuk bercakap. Astaghfirullahaladzim. Itu karamah Sidi Abi Madian rahimahullah ta'ala. Makhluk tak boleh ada harapan. Makhluk jangan bagi ada, jangan jadi tempat pergantungan kita. Makhluk tak ada, Allah. Apapun Allah. Sebab itu masalah Sayyidina Muhammad hidup ni macam mana buat apa? Sebab semua dah takdir. Semua telah ditentukan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sebab itu orang kata, siapa dalam hati dia ada Tuhan, ada semua. Siapa dalam hati tak ada Tuhan, tak ada semua. Siapa dalam hati dia ada Allah, sebenarnya kalau dia hilang semua pun dia tak hilang apa hakikatnya. Tapi dalam hati kalau tak ada Tuhan, ada semua. Semua ada. Sebenarnya apa pun tak ada dah, hilanglah. Jadi dia panggil wa man wahhadallaha lam yusyrik bihi syai'a. Siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tak akan mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu pun. Sebab itu contoh nah. Kita tengok Rasulullah. Nabi kita bila masuk Ramadan, Nabi akan memberi, Nabi akan menginfak, Nabi akan bersedekah seperti orang yang tak takut miskin. Macam tu hidup. Hidup ni orang minta bagi, orang minta bagi, orang minta bagi. Jangan kata, hai bagi tak ada habis, tak ada duitku habis duitku. Siapa kata? Ada ke orang bersedekah miskin? Tak ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Tak ada. Orang yang bersedekah mana ada miskin? Allah janji kaya. Yang kata miskin tu syaitan. Maka sebab itu Allah sebut dalam Quran, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan menjanjikan kamu, ya'idukum, asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menjanjikan kamu dengan kefakiran. Hang bagi duit hang habis. Wa ya'murukum bil fahsya. Soalan Sayyidina Muhammad, dan menyuruh kamu buat jahat. Tapi wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pada kamu maghfiratan, kamu bagi kamu akan dapat keampunan Tuhan. Wa fadla, kamu akan dapat kurniaan. Kamu bagi, Allah bagi tambah lagi. Allah tambah lagi, Allah bagi, Allah bagi. Tak habis. Kopek kita tak pernah kering. Duit kita tak pernah kurang. Duk mai. Bagi duk mai. Pasal apa? Allah janji. Allah janji. Sampai sedekah ni senang di mata hati. Nak keluar 50 senang, nak keluar 100 senang, nak keluar 200 senang, semua senang. Bagi. Salah sama. Tak takut miskin. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi itulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tengok satu orang, Tan Sri, saya nak kasih. Kami nak pergi Kuala Lumpur, jumpa dia di airport. Allahumma salli ala Sayyidina. Dia tak kenal saya. Allahumma salli ala Sayyidina. Tapi dia pernah telefon saya. Dia tak kenal pun, tapi dia pernah telefon. Dia tahu nama tapi orang dia tak tahu siapa dia. Allahumma salli ala Sayyidina. Saya tu waktu tu nak flight dengan sahabat saya Ustaz Husaini. Dia kenal sangat Ustaz Husaini, Mudir Matin. Lepas ramah, waktu turun di Subang, dia buat keluar duit dia ni
Dia tak kira pun, dia bagi setekak dekat besar-besar ni. Sahabat Sayyidina Muhammad. Kita ni kira-kira lagi kejap, nak bagi orang 100 ke 200. Dia ambil setekak, dia bagi kat besar-besar ni. Sahabat Sayyidina Muhammad. Saya ni pun terima terima kasih. Lepas tu dicabut sikit bagi kat saya. Pernah rasa juga lah sedekah. Saya dah kasih sahabat Sayyidina Muhammad. No, tu makam juga tu no. No, makam juga tu. Macam saya pernah tengok Allah Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Ulama Mekah cukup besar. Waktu tu umur saya 22, pergi buat haji. Kami main pada Mesir 5-6 orang, termasuk Syekh Faiz, pergi buat haji waktu tu. Jalan daripada Masjidil Haram pergi Rusaifah. Rusaifah ni hari ni bila kita pergi, kita rasa jauh, tapi kami jalan kaki. Lepas maghrib jalan kaki pergi Rusaifah. Bukan naik taksi, tak ada duit, budak-budak naik pada Mesir. Jalan kaki sampai tu orang tak bayang isyak lagi. Dah saya fikir balik macam mana boleh sampai cepat jauh. No? Mungkin di kalangan kami tu ada wali. Siapa itu wali? Sampai tu orang baru lepas mengajak tafsir Ibnu Katsir. Dia mengajak tafsir jalan lain. Sidi Muhammad Alwi Al-Maliki ni. Maknanya lepas habis dia mengajar, kami sampai tu peluh cerau. Dengan peluh, dengan belengah apa semua. Masuk tempat tu, Allah, orang pakai putih semua. Kapek dia hijau, indah lah. Allah, rasa lekeh lah. Tapi dengan rahmat Allah lah. Dengan rahmat Allah lah. Boleh jumpa dengan dia. Entah macam mana. Mungkin tak ingatlah, saya tak dengar lah. Macam mana dia boleh main kat kami. Yang mahal sebab kami bawa salam daripada guru daripada Mesir, Syekh Zaki Ibrahim. Waktu dia mengaji Mesir di Al-Azhar, dia mengaji kat Syekh Zaki Ibrahim. Jadi kami kata kami nak bawa salam daripada Syekh Zaki Ibrahim. Tu dia main kat kami tu. Jadi nak tengok dia daripada dekat. Sebab orang kata dia paling mirip muka macam Rasulullah. Terlebih-lebih lagi hidung dia tu. Siapa-siapa nak tengok hidung Rasulullah, tengok muka, tengok hidung Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, abang-abang main pada Mesir, dia kata pergi ambil kitab dah mai. Anak murid dia pun pergi ambil kitab. Lungguk kat kami tu 4-5 orang tu, kawan saya seorang meninggal. Bukan, 2 orang hak pinggan kami tu dah meninggal. Hari tak ada lah. Saya ingat yang ada hari ni 3 orang lagi. 5 orang kami pergi, 2 meninggal dah. Dia tak kitab tu, dia kitab bagi kat kami. Kitab hak dia karang. Lepas dia bagi kitab masalah Sayyidina Muhammad, kami tak bangkit, kami nak tengok dia. Tak puas tengok dia. Dia panggil anak murid dia. Dia habaq tu tak derah, pelan. Anak murid tu tak dengar. Dia kata, apa tak dengar? Cengih apa dia pun. Sahabat Sayyidina Muhammad kenal sekali dengan dengan dia. Lepas tu pergi macam tu. Tengok tengah main buat duit kami tu dia. Sahabat Sayyidina Muhammad, kita bagi kat depan ni. Kami dapat tu dia berapa ratus, bukan ribu rial tau. Ribu pun. Dia ambil bagi tu lah. Bagi. Tu pemurah. Tak peduli duit. Jadi bila tengok bagi macam tu, rasa macam Allahu Akbar, Nabi macam tu. Nabi memberi seperti orang tak takut miskin. Apalah takut miskin? Sebab hak daripada kita bukan hak kita pun hak Allah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itulah yang sempat kami tengok akhlak para ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi wa man wahhadallah lam yusyrik bihi syai'a. Dalam perkara mentauhidkan Tuhan, mengesahkan Tuhan, makhluk hilang. Tak ada makhluk dah hati. Jadi siapa-siapa yang mentauhidkan Allah, dia tidak akan mensyirikkan Allah dengan apa segala pun.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نبر قلوبنا بهداية. اللهم نبر قلوبنا بهداية. اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سلام. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم